Saya nak tanya dua soalan. Okey. Satu, Alhamdulillah. 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 Satu, insya-Allah. Boleh tak boleh kata orang yang tak Muslim? Boleh tak non-Muslim kata? Boleh. Pasal apa tak boleh? Dia yang nak kata. Kan? Alhamdulillah maksudnya puji untuk Allah. Macam mana nak kata puji untuk Allah? Oh, all praise to Allah. Apa nama bahasa Cina cakap? Ha? Chan-chan. Maksud puji untuk Tuhan. Saya mau kata puji untuk Tuhan. Lepas tu saya kata uncle, besok datang saya punya pejabat, insya-Allah. Maksudnya kalau Tuhan izinkan saya akan sampai. Itu maksud dia. Adakah saya boleh marah? Uncle lah, jangan cakap Allah. Dah tak, saya tak boleh. Melainkan kalau orang tu cakap Allah kerana dia nak timbulkan provokasi. Dia ambil Allah, dia letak di tempat lain. Umpamanya ini agama Buddha, dia letak Allah. Tak boleh lah, nanti keliru. Tapi kalau dia cakap Allah, dia cakap insya-Allah nanti saya tolong. Saya ada kawan di Bukit Mentajam, saya Bukit Mentajam. Kalau orang beli barang pada dia, alhamdulillah, insya-Allah saya jual, saya beli, dia cakap. So di Kelantan, Cina di Kelantan selalu kata alhamdulillah, insya-Allah. Dia kata cumanya daripada Islamic perspektif, daripada Islam, adakah orang itu telah jadi Islam? Tak. Kerana kalau nak jadi Muslim, dia kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya percaya, menyaksikan tak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh, wakil, messenger, wakil Allah. Yakni wakil, yakni yang hantar kepada kita untuk menyampaikan ajaran Allah. Baru dia jadi Muslim. Itu pun dia kena kata dengan kepercayaan dia. So kalau uncle tanya, kalau saya kata, ada orang kata, saya kata insya-Allah, ada orang Melayu di Perlis marah pada saya, bagi tahu saya, dia tak boleh marah sama uncle. Okey, insya-Allah.